Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung tafsir Al-Azhar suratul Maidah pada ayat yang ke-17, 18 dan 19. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang setengah ataupun Allah berfirman sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah dia Al-Masih anak Maryam. Siapa-siapa yang kata Allah tu anak Maryam, siapa-siapa yang kata anak Maryam itu ialah Allah, maka hukumnya adalah kafir. Telah kita baca berkali-kali tentang perkara ini pada ayat-ayat yang sebelum daripadanya. Baik, sekarang kita terus masuk muka surat yang ke-237. Apa erti kafir? Apa erti kafir? Kafir ialah menolak kebenaran. Kafir maknanya apa? Menolak kebenaran. Hari ini nak sebut kafir pun jadi susah pula. Ada tempat yang tak membenarkan sebut kafir. Kena sebut non-Muslim. Padahal non-Muslim tu apa? Habis itu apa masalah? Kalau tak nak dipanggil kafir, masuk Islam lah. Dipanggil Muslim. Simple. Kalau kamu tak Muslim, kafir. Tak boleh lah kafir. Sebut non-Muslim. Non-Muslim tu apa? Kafir lah. Simple. Baik. Kafir ialah menolak kebenaran. Nampaknya speaker kita ni tidak mesra dengan kita. Bateri habis, tukar. Baik, kita sambung. Kafir ialah menolak kebenaran. Pertama, mereka kafir. Sebab tidak pernah Allah mengajarkan yang demikian kepada seorang Nabi pun. Hatta daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Isa, bahawa Nabi itu adalah Allah, Allah itu adalah Nabi. Tak pernah Allah cakap macam itu. Malah Nabi-Nabi ni pun tak pernah mengaku yang mereka itu ialah Allah. Yang mengatakan Nabi Isa tu Allah apa dia? Pengikut dia. Itu pun dikatanya selepas Nabi Isa itu diangkat ke langit. Sebelum itu tak ada siapa pun yang mendakwa sedemikian. Tidak ada kepercayaan demikian dalam kitab Perjanjian Lama, Old Testament. Dan sekali-kali tidak pernah Nabi Isa mengajar yang demikian. Nabi Isa tak pernah cakap, dalam kitab Perjanjian Lama pun tak pernah sebut. Cuma datang dalam kitab Perjanjian Baru, New Testament. Bila baru kitab Perjanjian Baru, maka kalau kita lihat satu catatan daripada Matius atau Markus atau Lukas atau Yohanes yang mencatatkan bahawa Isa Al-Masih pernah mengatakan bahawa Allah itu ialah aku sendiri,
Dan aku, yakni Allah, datang ke dunia menjadi anak, buat disalib gunanya untuk menebus dosa kamu. Pun tidak ada. Barulah kemudian, lama setelah dia mati, Yohanes mencatat dalam kitabnya dan pendapatnya yang sendiri. Apa kata Yohanes? Pada awal yang pertama ialah kalam. Kalam tu siapa? Kalam tu Nabi Isa. Dan kalam itu bersama-sama dengan Allah. Dan kalam itu jugalah Allah. Siapa yang cakap tu? Yang cakapnya ialah Yohanes. Nabi Isa tak cakap, yang lain tak cakap, perjanjian lama tak cakap, dia yang cakap. Daripada mana Yohanes mendapat kata-kata ini? Kalam itu ialah Allah, Allah tu kalam, bersama-sama dengan Allah kalam. Kalam tu maknanya ialah Nabi Isa. Daripada mana dia dapat? Mengapa wahyunya berbeza daripada hukum 10 yang diterima oleh Musa dan berbeza dengan sabdaan Jesus tentang Allah yang Esa yang mengutusnya ke dunia? Kalau daripada Allah, kata-kata itu mengapa berbeza antara Taurat dan Injil? Pencatat sejarah Injil sendiri mengakui bahawasanya Injil Yohanes adalah Injil yang keempat, yang terakhir. Maknanya jauh daripada 3 yang awal, iaitu Injil Matius, Injil Markus dan Injil Lukas. Yang last kali ini pula berbeza dengan yang awal terawal. Baik, perkataan Yohanes ini sumbernya bukan daripada agama Tauhid. Bukannya daripada Allah yang diutus kepada nabi-nabi, tidak. Hanya dapat dilihat sumbernya daripada agama-agama kuno, daripada bangsa Yunani ataupun agama Hind ataupun falsafah Philo di Iskandaria, supaya sesuai dengan selera bangsa-bangsa kafir, supaya mereka diajak masuk dalam Kristian. Maka dipertahankanlah pendapat Yohanes ini. Konon-kononnya sama dengan pengajian agama-agama yang lain. Dan dicarilah pelbagai dalil untuk menjadikan akal untuk menerimanya. Padahal akal yang sihat pasti tidak mau menerimanya. Akan dibincangkan perkara ini di dalam surah Al-Ma'idah daripada ayat 73. Baik, kafir yang kedua. Kafir itu apa? Yang pertama, menolak kebenaran. Kafir yang kedua ialah kerana akal mereka sendiri membantah. Kita kata dah semalam, minggu lepas, tentang siratal mustaqim. Otak manusia sendiri boleh berfikir sama ada sesuatu itu betul ataupun tak betul. Otak sendiri boleh berfikir. Tapi bila otak tak mau fikir, ada mata tak nak tengok. Sebab mata itu adalah satu alat untuk berfikir. Menilai, melihat, mengkaji. 2, telinga. Okey. Telinga juga adalah alat untuk mengkaji. Sebab tu kita disuruh mendengar. Dan kita disuruh bercakap supaya orang mendengar. Kalau tak bercakap, orang tak dengar. Yang ketiga, alat untuk berfikir ialah hati. Mata, telinga dan hati. Tetapi kalau 3 benda ni tak berfungsi, maka dia akan jadi apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka tu ada hati tapi tak berfikir dengan dia. Walahum a'yun, mereka ada mata, la yubsiruna biha, tapi tak mau tengok. Walahum azan, mereka ada telinga tapi tak mau mendengar. Maka kata Allah apa? Ulaika kal an'am. Mereka tu macam binatang ternakan. Bal hum adal, malah lebih buruk daripada binatang ternakan, walaupun namanya manusia. Sebab tak guna 3 panca. Panca indera. Mata tak tengok, hati tak berfikir, telinga tak mendengar. Panch. Panch tu maknanya 5. Bahasa Sanskrit, bahasa Urdu. Panch, 5. Panca sitara. Panch, 5. Sitara tu maknanya penyanyi. Panca sitara,
5 penyanyi. Seorang laki-laki, seorang perempuan, 4 laki-laki. Penyanyi menyanyi. Laki-laki tukang cakap apa? Taraku caca, taraku caca. Itu nama dia. Sitara itu maknanya penyanyi. Panca sitara. Baik. Maka bila manusia tidak menggunakan akal, dia jadi macam lembu. Jadi macam kambing, unta. Malah lebih buruk pada lembu. Lebih buruk pada kambing lagi. Lebih buruk pada unta lagi. Kerbau lagi. Kalau tak guna 3 benda ni. Mata, telinga dan hati. Mata melihat, telinga mendengar, hati untuk berfikir. Tutup mata hati itu, nama dia apa? Kafir. Itu yang tadi tu. Menutup kebenaran tu. Nama dia kafir. Menutup mata hati. Baik. Maka kafir yang kedua ini, akal mereka sendiri membantahnya. Sehingga untuk mempertahankannya, orang wajib kafir. Artinya menolak pemikiran dia sendiri, menolak pemahaman dia sendiri. Maka dia pun sembah batu. Dia pun sembah batu. Otak dia boleh fikir tak? Takkan batu ni Tuhan. Otak. Kamu kan doktor. Kamu kan engineer. Kamu kan pandai. STPM dapat 4. 4 plate lagi dapat. Takkan kamu kata Tuhan kamu batu. Otak kamu tak di mana? Maka terpaksalah menolak otaknya sebab apa? Sebab nak kata juga patung tu adalah Tuhan. Maka orang kafir itu ialah orang yang membantah akal mereka sendiri. Takkan tak boleh fikir itu batu. Kalau jatuh tak boleh bangun sendiri. Kalau lalat hinggap di hidung tak boleh tepih. Tiba-tiba kamu kata dia Tuhan. Mampu berkuasa. Pergi minta kat dia. Otak pun boleh fikir. Tapi kerana tok nenek cakap itu Tuhan, maka kita pun katalah Tuhan. Ini nama dia kafir. Menolak otak dia sendiri, pemikiran dia sendiri. Maka kedatanglah lanjutan ayat. Katakanlah, kalau begitu siapa yang berkuasa menahan sesuatu daripada Allah, jika dia hendak membinasakan Al-Masih anak Maryam dan ibunya pun, dan orang-orang yang ada di bumi ni, siapa yang boleh membantahnya? Siapa yang boleh melawannya? Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Baik, di sini 2 kali Al-Masih disebut sebagai anak Maryam. Allah Ta'ala sebut 2 kali dalam ayat ni, Nabi Isa itu ialah anak Maryam. Okey, 2 kali sebut tu. Dia kata apa? Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Kafirlah siapa yang kata Allah tu ialah anak Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam. Katakanlah, siapa yang boleh halang kalau Allah nak hancurkan walaupun dia anak Maryam sekalipun. Jadi Allah tetap panggil anak Maryam, anak Maryam, anak Maryam. Siapa dia anak Maryam? Nabi Isa AS. 2 kali dalam satu ayat, Allah menjelaskan bahawa Nabi Isa ialah anak Maryam. Nak jelaskan bahawa dia adalah manusia dan Nabi Isa bukannya Tuhan. Disebut lagi ibunya. Ibnu Maryam. 2 kali disebut. Maka disebut pula segala manusia yang ada di muka bumi ini, yang dalam kedudukan mereka sebagai manusia, semuanya tidak boleh menangkis jika Allah hendak membinasakannya. Jangan katakan Nabi Isa seorang tak boleh menangkis. Malah seluruh manusia pun kalau Allah nak turunkan petaka, tak ada siapa pun yang boleh menghalangnya. Jika Allah hendak mematikannya, tak ada siapa yang boleh halang dia. Walaupun dia adalah seorang Nabi sekalipun. Jika memang yang Allah itu ialah Isa, mengapa juga Nabi Isa akan mati? Kalau dia itu Tuhan, kenapa Nabi Isa juga mati? Yang sebenarnya ialah bahawa Allah adalah tetap hidup.
tidak mati-mati dan maha berkuasa atas seluruh alam termasuk manusia. Di antara yang banyak itu ialah antaranya ada di dalamnya manusia yang dipanggil Isa bin Maryam dan ibunya Maryam. Kalau Allah nak turunkan musibah, tak ada siapa yang boleh menghalangnya walaupun Nabi Isa sekalipun. Menunjukkan bahawa Nabi Isa bukannya Tuhan. Kalau benar Isa Al-Masih mati 3 hari, atas kehendak siapa dia mati? Kalau dia Tuhan, nescaya mati itu adalah atas kehendaknya. Padahal mustahil Tuhan itu mati. Dan dia tidak berkehendak kepada mati. Allah hidup terus. Sudah terang pula bahawa Isa Al-Masih, manusia, mesti mati. Dan matinya bukan atas kehendaknya, melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pahaman ayat yang menerangkan kepada kita bahawa pahaman yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu mati untuk mengorbankan diri dia supaya menebus dosa-dosa kita. Salah pahaman itu. Mana boleh Tuhan itu mati. Baik. Kalau kita lihat tentang pemahaman manusia tentang konsep ketuhanan, konsep agama ni, dia orang ni banyak ikut kepala otak. Bahasa. Ya, bahasa. Kadang-kadang dia tengoknya binatang. Binatang tu Tuhan. Binatang tu bagi banyak daging lah, susu lah, apalah. Oh, Tuhan. Ada orang yang hebat sangat. Okay, hebat sangat. Main bola. Tuhan. Letaknya Maradona, Tuhan. Mati pula Maradona. Sekarang siapa yang pandai main bola, nama dia God. Nama dia God. Good. Macam-macam lah. Okay. G-O-A-T. Kambing. Good of all time. Mana good sepanjang masa dia bagus. Oh, ada yang panggil Godfather pun ada. Jadi macam-macam perkataan nak menggambarkan manusia ni hebat, makhluk ni hebat, maka dipanggil dia Tuhan. Ini sifat orang-orang yang tidak ada akidah, yang tak betul akidah. Tengok penyanyi bagus, God. Tengok main bola bagus, God. Semua God mereka. Sampai binatang pun dipanggil Tuhan. Ini tak ada akidah. Sebab tu kita dilarang meniru mereka yang tidak ada akidah. Awak tu ada akidah. Yang gatai duk ikut dia orang pasal tak ada akidah tu kerja dah apa? Awak tu dah ada penunjuk. Ikutlah penunjuk tu. Itu yang Allah larang kita ikut. Dia orang tu tak boleh diikut. Kamu ikut buat apa? Macam tak ada Nabi kamu ni. Macam tak ada Quran kamu ni. Sebab itu manusia di hari kiamat, dia akan menyesal kerana salah mengikut. Mereka tak ikut Nabi. Surah Al-Furqan ayat 27, ayat 28, ayat 29. Semalam kita baca dah. Mari kita baca dah. Yauma ya'uddul. Hari yang manusia gigit tangan mereka. Sambil berkata, silap betul lah. Kalaulah aku ikut Nabi Muhammad dulu kan selamat. Ittakhazu rasulah sabila. Tapi sayang kata dia, ya laitani. Kami tak ikut Nabi. Kami ikut yang lain sebagai kawan kami. Cuba tengok sekarang. Di hari kiamat, menyesal. Kenapa awak cocok subang? Awak kan laki-laki. Laki-laki tak boleh pakai subang. Oh, saya minat dekat dia. Dia pakai subang, saya pakai subang lah. Kenapa tak ikut Nabi? Nabi tak bagi pakai. Yang kamu ikut penyanyi pakai subang tu pasal siapa? Penyanyi Amerika pula. Oh, saya minat dia. Kenapa awak bertetu? Oh, saya minat dekat Britney Spears. Jadi dia ada tetu, saya pun pakai tetu. Adakah dia akan tolong kamu di hari kiamat?
Kenapa kamu kata hukum hudud tidak sesuai? Bukan saya kata, saya ikut dia lah. Dia yang kata tak sesuai. Siapa? Dia. Kita kalau dia yang kata. Dia yang kata tu hang ikut dia. Dia boleh tolong hang tak? Tak. Nabi kata sesuai. Dia kata tak sesuai. Pasal apa hang ikut dia? Nak jawab apa hang tak? Nabi kata pakai lah. Dah. Tak. Pasal apa tak buat yang ni? Oh, hudud bukan keutamaan. Hari ni untuk lebay pula cakap. Dulu nak buat hudud lah tak sebut dah. Bukan keutamaan kata dia. Mati tiap-tiap hari, kena rogoh tiap-tiap hari, kena rompak tiap-tiap hari. Bukan keutamaan apa. Nyawa melayang ni. Naik kereta mabuk, pergi langgar orang mati punya ramai. Bukan keutamaan apa lagi nak menyelamatkan nyawa. Sebablah siapa yang minum arak. Supaya dia berhenti minum arak. Ni dah. Naik kereta mabuk, dia dalam keadaan pengaruh alkohol. Selamat dia. Mati berpuluh-puluh orang dah setahun. Bukan keutamaan lagi. Jadi jangan cakap-cakap gitu. Besok di hari kiamat menyesal kita. Sebab apa? Sebab kita tak mengikut jalan. Nabi kata sembahyang rapat, luruskan saf. Rapatkan saf. Rahmat Allah akan sampai pada kamu. Nabi cakap. Mai walim pula cakap, doktor kata tak boleh rapat. Kita penyakit banyak, jangan rapat. Besok di hari kiamat, kenapa kamu jauh-jauh sembahyang? Doktor cakap, dia boleh tolong tak? Siapa suruh ikut saya? Saya ikutlah Nabi kau. Dah ada Nabi, kita tak ikut Nabi. Di hari kiamat nak syafaat dia. Baik. Kalau benar kepercayaan Kristian bahawa Isa Al-Masih itu ialah Allah yang menjelma ke dalam dunia sebagai putera Allah, maka sebelum dia lahir ke dunia, sudah adakah Tuhan Allah? Nabi Isa tu jadi Tuhan bila dia lahir, bila dia jadi Nabi. Habis itu sebelum dia besar jadi Nabi, Tuhan Allah di mana? Tak ada Tuhan. Adakah dunia tidak ada Tuhan sebelum Nabi Isa turun? Sebelum Nabi Isa lahir? Dan setelah lahir ke dunia, mengapa Tuhan Allah yang jadi Al-Masih boleh dibawa syaitan ke gunung? Sampai ditipu dan dipujuk oleh syaitan supaya sudi menuruti perintahnya. Dan soal jawabnya dengan syaitan sebagaimana yang tersebut dalam Injil. Yang mereka percayai, nampak sekali kecilnya Tuhan Allah Yesus di hadapan syaitan. Dalam kitab-kitab Injil, mereka mengatakan Nabi Isa pernah berdialog dengan syaitan. Dipujuknya syaitan akan Nabi Isa naik di atas bukit. Sampai setan boleh menguasai Tuhan. Apa kejadah ni? Lemah sangat ke Tuhan ni? Cuma dia menolak tawaran syaitan sebagaimana manusia yang lain juga apabila diperdayakan syaitan. Mereka menolak kerana kekuatan iman. Jadi jangan cakap macam itu. Kenapa kalau kita tengok ada orang Islam yang berminat dengan agama ni? Jawapannya sebab nak makan balik bayar tu ya. Dia bukan fikir masalah Trinity, konsep yang kita duk baca ni. Sebab siapa yang nak masuk agama depa? Islam dah bagus sebab nak menikah. Nikah dengan orang Melayu ni Allah, lemah. Nikah orang Melayu ni no class. Tak ada standard, low standard. Wow. Nikah dengan Mak Saleh baru standard. Masuk agama dia pun tak apalah. Janji nikah Mak Saleh. Pasal apa? Pasal nak hidup bebas. Jadi orang Islam ni kena tudung, kena semayang, kena pakai elok-elok. Kita nak duduk kolam renang pakai bikini. Itu yang ramai nak masuk agama mereka tu. Bebas. Semayang lah, puasa lah, apalah. Bukan dia fikir masalah kita fikir ni. Ni yang kita fikir ni. Yang masuk agama dia orang kita ni. Fikir tak benda ni? Tak fikir. Dia tak tanya pun konsep-konsep ni. Yang dia tanya apa? Cinta. Bebas. Dunia. Agama apa yang memberikan kebebasan pada dia? Dia join lah tu.
Islam ni dia kata tak bebas. Yang kedua, kalau benar Nabi Isa itu ialah Allah yang datang ke dunia ini menumbuhkan dirinya, lalu dia mati. Apakah sekarang dia masih mati juga? Kalau kamu kata Nabi Isa itu ialah Allah, kamu salib dia, kamu matikan dia, adakah dia masih mati? Adakah Tuhan mati? Kalau bukan begitu, dan memang dalam Injil mereka sendiri dikatakan bahawa dia memang enggan menghadapi maut, maka berjalanlah dia ke halaman sedikit, lalu sujudlah ia berdoa, ya Bapakku, jika boleh biarlah kiranya cawan ini lepas daripadaku. Tetapi di dalam masa itu pun bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu jua. Terang di sini bahawa kehendak Yesus sama sekali tidak sama dengan kehendak Allah. Padahal dikatakan dia adalah Allah. Ini yang menjadikan kita pening. Kita hak baca ni pun pening. Macam mana hang nak mati? Hang tu Tuhan tapi nak mati pula. Bukan kehendak hang pula tapi hang tu Tuhan. Macam mana cerita pula? Sebab tu saya katakan tadi, orang Islam yang memilih kepada mereka bukan sebab pelajaran benar tak benar ni. Hanya kehidupan hawa. Hawa tu. Nafsu tak salah. Yang salahnya mengikut hawa. Manusia ni semuanya ada nafsu belakang. Kalau tak ada nafsu, bukan manusia. Walaupun nak mati, ada nafsu. Nafsu apa? Nafsu nak panjang umur. Nafsu lah tu. Tak percaya pergi tengok orang sakit lah. Nak mati dah. Itulah kalau boleh lah. Kalau boleh lah. Boleh apa macam tunggu mati. Apa lagi nafsu kita? Nafsu wang. Duk sakit atas katil. Cuba bersedekah duit kat dia pula. Ambil duit tu. Bawa bantai lagi. Padahal nak mati sangat dah. Itulah nama dia nafsu. Allah Tok Wan oi. Gigi pun tak ada dah. Cuba ajak dia menikah. Pergi buat gigi tu. 2 minggu siap. Padahal gigi tak ada dah. Duk makan petai tu pun tak pepah dah. Licin dah. Wing kanan, wing kiri telam. Cuba ajak dia nikah, Wan. Sudikah menikah dengan saya, Wan? Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Nampak? Jalan. Itulah nafsu. Heran tak? Tak payahlah heran. Manusia Allah Ta'ala bagi nafsu. Yang salahnya apa? Mengikut hawa. Mengikut hawa. Kamu Tok Wan yang kamu pirogo cucu tu kejadah apa? Nafsu, Ustaz. Tu bukan nafsu. Tu nama dia hawa. Nafsu. Kalau kamu bernafsu lagi, datang barakah. Saya boleh rekomen kat Syam. Aisyah Indon. Yang kata pergi belasah cucu tu jadah apa 3 tahun cucu tu. Itu nama dia hawa. Hawa ni yang kita yang kena jaga-jaga ni. Nafsu tuan-tuan tak ada apa. Baik. Kita nak potong cepat. Saya takut bila kita baca ini banyak-banyak huraian ni. Belum maklum sajalah tuan-tuan tu. Zaman sekarang ni. Dia bila kacau kita lagi. Baik. Baik, kita lihat terus pada ayat yang ke muka surat 247. Boleh baca, tapi tutup kena tutup pula ni. Zaman sekarang pula tutup pula. Baik, perbandingan kita untuk muslimin. Ayat wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abdah. Maka tiadalah selayaknya Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi hanyalah kepada Allah yang Maha Pemurah. Itulah untuk kita mengabdikan diri. Baik, kalau kita lihat di dalam ayat 17, 18 dan 19, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang langit dan bumi.
langit dan bumi ni berapa kali Allah Ta'ala ulang. Begitu juga dengan ayat 17 kalau tuan-tuan lihat, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Ayat 17. Ayat ke-12, walillahil mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dua kali tu Allah ulang tu. Allah Ta'ala ulang pada kita dua kali tu. Bagi Allah lah segala ada yang di langit dan ada yang di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dua kali tu. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Ayat 18 pun sama juga. Ayat yang ke-17, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Yakhluqu man yasha'. Kemudian ayat ke bawah, ayat 18, walillahil mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan kamu semua ni akan dikembalikan pada Allah. Tuan-tuan faham tak maksud ayat tu? Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan kepada Allah lah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ayat 18. Dan bagi Allah lah yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Langit, bumi dan antara yang keduanya. Maksudnya apa? Bumi di atas ke bumi di bawah? Bumi di bawah, langit di atas. Simple. Dan apa yang ada di antara keduanya. Bintang, matahari, bulan. Simple ayat Quran. Yang kita kata bumi ni duk tergantung sama dengan planet lain tu kejadah apa? Maknanya kalau bumi di sini, bawah tu ada lagi. Bawah tu ada apa? Allah kata bumi dan langit dan antara keduanya. Bintang-bintang tu duduk di bawah langit, atas pada bumi. Kita diajar di sekolah ialah planet duk pusing. Yang seronoknya nama planet tu semua nama Tuhan mereka. Siapa yang bagi nama planet tu Tuhan mereka? Ada planet nama dia apa? Pluto. Pluto nama Tuhan mereka. Jupiter. Jupiter nama Tuhan mereka. Mars. Mars nama Tuhan mereka. Jadi ini jangan kita hari ni duk sambut Nabi, maulud Nabi. Tapi kita tak boleh ubah lagi. Ikut Quran. Langit di atas, bumi di bawah dan apa yang ada di antara keduanya. Yang kita belajar pula, bumi duduk sini campur dalam galaksi apa semua, duduk campur sekali. Dalam banyak-banyak bintang tu ada bumi satu. Siapa yang ajar macam tu? Adakah kamu pernah keluar daripada bumi? Tengok, banyaknya planet. So dia bumi tu kecilnya. Pernahkah kamu pergi? Quran kata tak, langit di atas. Kamu duduk di bumi, bumi di bawah. Apa yang ada di antaranya? Cakrawala ke, bintang ke, bulan ke, matahari ke, apakah? Kita hari ini belajar lain. Dan kita kata itu adalah benar. Yang Quran sebut lain, bumi lain, langit lain, tengah-tengah lain. Berkali-kali tu, wama bainahuma, dan apa yang di antara kedua-duanya. Maknanya di bawah bumi, di atas adalah langit. Dulu bumi dan langit ini pernah bercantum, kemudian dipisahkan. Simple, tuan-tuan. Tapi kita tak mau. Kita nak ambil juga hak daripada Socrates. Kita nak ambil pula daripada Aristotle. Bumi macam ni, bintang macam ni. Maka diletakkanlah semua benda tu nama mereka. Maka hari Ahad adalah hari matahari. Hari matahari adalah hari untuk disembah. Jom kita cuti ramai-ramai. Nama dia apa? Nama dia apa? Letakkan nama dia. Kita pun tak pakai Ahad, kita panggil Sunday is holiday. Holiday is Sunday.
Untuk apa? Apa yang mereka buat itu mesti untuk agama dia orang. Sebab tu dia letakkan nama-nama planet, nama-nama bintang, semua nama Tuhan. Nama kalender mereka, nama Tuhan mereka. Sedangkan tadi saya sebut pada tuan-tuan, kenapa tak ikut jalan Nabi? Nabi dah cerita semua dah. Kenapa tak ikut jalan Rasulullah? Jangan sampai di hari kiamat kamu gigit tangan kamu sendiri kerana menyesal mengikut jalan-jalan yang lain daripada jalan Nabi SAW. Baik. Ayat ini dapat menjadi cerminan kepada kita. Perbandingan untuk melihat muka kita sendiri bagi mengakui diri kita ini pengikut Nabi Muhammad SAW. Okey, ayat 2 ni muka surat 247 kan tak jumpa pula. Di dalam Al-Quran terdapat pula kata-kata yang boleh menghancurkan kita. Dan yang menyerupakan kita dengan Yahud dan Nasar. Yang mengakui anak-anak Allah dan kekasihnya. Yang boleh kita salah artikan sehingga kita merasa diri istimewa. Padahal kehendak ayat itu tidak pernah kita jalankan. Setan ni, kalau dia tak boleh bagi kita jahat, dia buat apa? Ulang balik. Kalau setan ni tidak boleh menjadikan kita jahat, dia buat apa? Dia menjadikan kita rasa baik. Kalau dia tak boleh kita jadikan kita jahat kat Syam, dia ubahkan kita ni jadi perasan baik. Tu lagi jahat. Orang jahat tu jahat sungguh dah. Ni kita hak baik ni, perasan baik ni. Nama dia ujub. Ni yang jahat, setan. Kalau tak ada kamu lah, Din, pergi semayang ni, tak ada siapa yang duk main semayang di surau ni. Din pun kembar dadak. Turun-turun tangga surau pula, pergi tengok orang tak semayang. Apa nak jadi pok-pok ni? Hei. Nampak tak? Setan kata, yes. Aku dah menjadikan kamu ujub. Riak. Macam dia juga. Aku lagi baik pada Adam. Aku dari api. Adam daripada tanah. Kita serupa, Din. Lepas tu berhati-hati. Kita hak baik ni jangan duk perasan baik. Oh, duk pakai tudung kemas. Tokin kemas. Tudung kekek pula. Bawah dagu tu ada kekek pula. Kita duk tengok orang tak pakai tudung duk geleng kepala ni. Apa neraka ni. Ni ahli neraka ni. Macam neraka tu Pak Ngah dia punya. Nu neraka ni neraka. Nu hujung neraka nu. Oh, hang pegang pintu syurga kan? Hang seorang boleh masuk. Inilah kerja setan. Saya ulang balik. Setan tak bagi kita jahat. Kalau dia gagal menjahatkan kita, dia akan menjadikan kita perasan orang baik. Jadi berhati-hati. Jangan jadi jahat dan jangan perasan baik. Pegang elok-elok tu. Kata-kata tu. Baik. Dia kata salah satunya benda yang menjadikan kita ini merasakan bahawa kita ni betul. Tetapi sebenarnya tak betul. Apa dia? Kerana kita mengikut kata-kata yang boleh menghancurkan iman kita. Dalam bentuk yang kita rasa benda tu tak ada melibatkan iman. Ini dia yang kita dah baca ni. Contohnya apa? Saya katakan tadi. Tentang planet. Tentang bulan. Matahari. Cakrawala. Langit dan bumi. Kita rasa, tak ada apa Ustaz. Sekadar nak namakan planet Pluto. Apa masalah dia? Kita rasa tak ada apa. Tapi Nabi kata, kamu tu lelaki. Tak boleh pakai subang. Menyerupai perempuan. Itu pun Nabi larang.
Nabi larang menjadikan rambut kita ni macam rambut orang kafir. Di tengah, di tepi ni tak ada rambut, tengah ni saja ada rambut. Nama dia qazak. Membuat qazak itu pun Nabi larang. Tiba-tiba dinamakan bintang yang Allah cipta dengan nama Tuhan dia orang. Takkan Nabi tak larang? Takkan Nabi pilih buh nama lain banyak. Pasal apa yang mesti nama bintang tu nama Tuhan dia orang? Kenapa? Bintang 12 tu, nama Tuhan dia apa? Kau lahir bulan apa? Oh, saya bintang Taurus. Taurus tu apa? Awak bintang apa? Oh, saya Capricorn. Adik-beradik Capricorn. Popcorn. Sudah. Ni semua nama kepada dewa-dewa mereka. Awak bintang apa? Oh, saya bintang Sagi. Ada rimau, ada singa, main tunjuk anak panah. Tu nama dewa dia orang. Kita rasa benda tu tak ada apa. Tak ada apalah Ustaz. Tak ada apa-apa kalau pakai subang pun salah. Kalau jantan pakai subang pun salah. Meniru agama lain pun jadi salah. Satu hari Nabi Muhammad pergi dengan anggota perang. Dia tak ramai pun. Duduk bawah pokok. Berlindung, berteduh bawah pokok. Sahabat Nabi ambil pedang, gantung. Nabi kata, perbuatan kamu menggantung ni macam orang agama Yahud. Pakai awak keluar balik. Pegang balik. Gantung pedang tu pun Nabi kata jangan ikut agama Yahud. Tiba-tiba hari ni kita meletakkan benda itu. Dan kita rasa benda tu tak ada apa. Tak ada apa bagi kita. Di dalam surah Ali Imran dikatakan bahawa adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. Patutnya kita ni menjadi ikutan orang, bukan kita yang ikut orang. Nak buat macam mana Ustaz? Ni permainan mereka ni, mereka yang buat. Tu saya ikut mereka. Kamu buat pertandingan sukan, undang-undang sendiri. Nak buat macam mana kalau kita nak main renang, kita kena pakai bikini. Buat undang-undang. Tu saya join dia orang. Yang kamu nak join pasal siapa? Hari ni undang-undang sukan kita join. Undang-undang dunia kita join. Pertubuhan sana kita masuk. Tak ada kerja pergi masuk. Pergi masuk undang-undang Tuhan. Nak bersukan boleh. Ada peraturan dia. Ni dia sukan. Yang tak campur dengan dia orang. Ni tak kita pergi suruh tengkok. Nak masuk juga. Nak join juga. Bila join tu konon-konon jadi hebat. Kalau hanya pada pangkal ayat tu sahaja yang dipegang, nescaya akan timbullah perasaan bangga dan kesombongan. Kelompok sebagaimana yang terjadi pada bangsa Yahud dan baca Nasran. Sebab itu, nak jadi umat terbaik ada syarat dia. Jangan ambil sekerat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik yang keluar di tengah-tengah manusia. Bawalah sampai habis bang. Ayat tu ada lagi bang. Ada syarat dia bang. Apa syarat dia bang? Syarat yang dipenuhinya ialah menyuruh berbuat baik dan mencegah daripada buat yang mungkar. Itu baru jadi syarat dia umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh buat baik dan cegah kemungkaran. Barulah kita menjadi umat yang terbaik. Sekarang ni cuba tengok. Duk perasa je kita jadi baik. Tapi dakwah suruh buat baik, cegah kemungkaran. Hari ini dah ada pertandingan Ratu Cantik. Orang Malaysia masuk. Ratu Cantik daripada POM PON. Kenapa tak dicegah? Haram. Baik Islam, baik tak Islam, tak boleh masuk pertandingan.
Tak boleh. Awak akan jadi umat terbaik. Hari ini orang lelaki-lelaki dah berani dah nak jadi perempuan. Terang-terang dah. Dulu sembunyi-sembunyi juga. Sekarang mereka berani. Cegah. Kalau awak ni orang yang baik, cegah. Sekarang kita nak cegah, kita pula kena tangkap. Kita nak tegur, kita pula yang kena saman. Ustaz tegur, ustaz pula yang kena saman. Jadi ustaz pun takut kena saman, dia. Bila ustaz nak jadi umat yang terbaik? Bila tegur, kena ban. Bila tegur, kena gam. Lama-lama orang tak mau tegur lagi dah. Dia ada syarat nak menjadi umat yang terbaik. Apa dia umat dia? Seru ke arah kebaikan dan cegah kemungkaran. Ditambah lagi dengan dasar pokok yang pertama dan utama, iaitu iman kepada Allah. Bagaimana akan dicapai martabat sebaik-baik umat kalau tak berani menyuruh berbuat ma'ruf? Tak berani nak buat yang baik. Macam mana ni? Dulu ada orang tak bagi budak-budak sembahyang zuhur di sekolah. Habis-habis sekolah balik. Kita kata sembahyanglah berjemaah dulu. Cikgu besar jadi imam. Habis sembahyang baliklah. Mak pak tunggu. Mak pak komplain. Maka tak sembahyanglah. Nah. Tu kita pun komplain. Budak-budak sekarang ni nakal. Tak boleh diajar. Wah, janganlah kamu yang tak berani nak jadi umat terbaik. Tak berani nak ajak orang sembahyang, bayang tuan. Tak berani nak bang baca kuat-kuat. Babanglah kuat-kuat. Semayanglah pakai mikrofon pun masalah. Kuliah pun pakai mikrofon pun masalah dah. Waktu kita ada ni, gunalah. Di negara lain tak boleh pakai. Sebab mereka sikit. Kita ni yang kuat. Jadi umat kuat, tunjukkan. Tak mau. Bila yang kita nak jadi umat yang kuat? Semua tak boleh belakang. Maka kemudian, dan tidak berani menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah berbuat mungkar. Dan syarat yang ketiga, wa tu'minu nabillah, dan matang beriman kepada Allah. Apakah syarat untuk menjadi umat terbaik? Pertama, menyeru ke arah kebaikan. Dua, mencegah kemungkaran. Dan yang ketiganya ialah beriman kepada Allah. Kenapa Allah letak yang beriman tu last sekali? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada syarat tu. Demikianlah yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Bahawa kita umat Nabi Muhammad diberi kehormatan menjadi ummatan wasata. Umat yang berdiri di tengah-tengah. Apa maksud? Menurut setengah ahli tafsir, yang dimaksudkan di tengah-tengah di sini ialah antara kekerasan perintah Nabi Musa. Sembayangnya sampai 50 waktu. Dan kelembutan perintah ke atas Nabi Isa. Kita ni duduk tengah-tengah antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa dulu kalau buat salah mencuri, sendiri potong tangan. Kalau dia bunuh orang, sendiri dia bunuh diri sendiri sebagai balasan taubat. Itu zaman Nabi Musa. Apa taubat dia? Apa yang kamu buat pada orang, buat pada kamu balik. Nampak tu. Datang umat Nabi Muhammad, taubatlah. Kalau kamu bunuh orang, nama dia qisas. Kalau tak ada qisas, bayar diat. Dia mari hukum. Kalau kamu mencuri, potong tangan. Siapa potong? Pemerintah potong. Bukan orang potong sendiri. Nak taubat, di mana-mana saja boleh taubat. Tak payah pergi Mekah nak taubat. Taubat zaman umat dulu ada tempatnya. Taubat kita umat Nabi Muhammad, taubatlah tak mana apa. Lain kelas ni pun boleh taubat. Semayang, taubatlah di mana-mana pun, bumi Allah ni bersih. Disebut pula bahawa umat kita akan menjadi saksi pada seluruh manusia.
Dan Rasul menjadi saksi atas kesanggupan kita memegang teguh perintah dan agama Allah. Yang kedua, apa makna ummatan wasata? Kita menjadi saksi di hari kiamat. Di dalam Al-Quran Allah sebut, "Falanas'alannal ladzina ursila ilaikum walanas'alannal mursalin." Dan kamu akan ditanya tentang Rasul yang diutuskan pada kamu. Dan Rasul juga akan ditanya kepada umat yang mereka diutuskan. Dua yang akan ditanya. Siapa? Satu, umat. Umat Nuh. Adakah Nuh menyampaikan dakwah? Nuh. Adakah kamu menyampaikan dakwah pada umat kamu? Siapa yang nak jadi saksi ni? Umat Nabi Nuh kata, mana ada, dia tak cakap apa pun. Mana ada, sebab tu kami tak ikut dia, dia tak cakap apa pun. Oh, berdalih. Nabi Nuh kata, dah aku cakap, aku ajak, aku seru, tapi mereka tak mau ikut aku. Allah tanya Nabi, ada saksi? Ada siapa? Umat Nabi Muhammad. Tanya umat Nabi Muhammad, adakah kamu bersaksi Nabi Nuh berdakwah, tapi dia orang menolak Nabi Nuh? Ya. Apa dalil kamu? Dia tanya dalil pula. Dalilnya diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Inilah dipanggil umat Nabi Muhammad. Umatan wasata. Umat yang menjadi saksi kepada Nabi-Nabi lain. Pasal apa? Kerana keseluruhannya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, ayat ini pun dapat menjadi kebanggaan kosong. Kalau hanya diambil pada kulit, tidak dipenuhi apa akan isinya. Maka janganlah kita berbangga, kita adalah umat yang terbaik. Kalau belum buat dakwah, kalau belum mencegah mungkar, dan kalau belum beriman kepada Allah. Cuba kita tengok, setakat mana kita dakwah? Pernah kita dakwah? Oh, makcik kena masuk tabligh, Ustaz. Nak dakwah, jadi orang dakwah. Kita bila tengok tabligh, kita kata apa? Orang dakwah main. Ingat tak zaman dulu-dulu? Orang dakwah mari rumah 4-5 orang. Pakai jubah singkat. Janggut panjang malah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lari lelaki kita. Suruh anak cakap ayah tak ada. Punya takut dengan tim dakwah. Anak cakap ayah tak ada. Tak apalah, adik ikut pakcik. Pakcik pun ambil adik itu pula ikut naik motor. Dia orang cuma berdakwah. Takut apa? Dia orang minta duit. Dia orang cuma ajak pergi mana? Pergi masjid. Mana ada dia orang ajak pergi main bola, mancing ke apalah. Pergi masjid pun takut, bayangkan. Tengok orang dakwah pun takut. Bayangkan kalau Jepun datang balik. Nak lari pergi mana? Nak lari pergi hutan. Hutan dah gondol. Kalaulah Jepun sekarang datang balik, nak makan apa? Kita sekarang pokok ubi kayu pun tak tengok dah. Nampak? Orang dulu datanglah mampu pergi hang Jepun. Tak makan, aku ada ubi kayu. Aku ada ubi keledek. Kalau sekarang ubi kayu ada belakang rumah, cucu kita makan tak ubi kayu tu? Tobatlah home tak makan. Dia cari macam. Dia cari ayam goreng. Allahu Akbar. Buat macam mana? Kita tak ada persiapan. Tak ada persiapan. Kalau datanglah gempa bumi, datanglah banjir, datanglah musibah, nak makan apa? Nak makan kilang, buat aircon. Berlumba-lumba dia buat kereta. Kalau jadi apa-apa, kekah kereta. Orang banyakkan makanan sebab orang nak makan. Ni tanah pertanian makin kurang, tanah padi makin sikit. Yang banyaknya buat kilang-kilang. Kilang-kilang pula panggil orang asing pula main kerja. Makan kongsi dengan dia orang, air kongsi dengan dia orang, jamban kongsi dengan dia orang, bah kongsi dengan dia orang.
Mana ada kelang yang dibawa ke negara kita ni melabur untuk rakyat kita. Kita berjaya menarik pelaburan asing berapa juta. Yang kerjanya siapa? Tak ada apa. Bangsa kita bukannya kerja kilang. Bangsa kita bawa Grab, hantar makanan. Senang mati. Aksiden banyak. Jadi kaji-kajilah balik. Lebih baik buat pertanian. Supaya makanan banyak, mewah makanan, jadi makmur. Jadi musibah apa-apa pun tak ada. Kerosakan sungai tak ada. Pencemaran alam tak ada. Bau busuk tak ada. Cukup. Tapi kita tak nampak, kita nak bersaing juga. Buatlah. Baik, kemudian. Dia bukan boleh berbangga. Dia bukan sendiri pula orang yang berbangga dengan menyebut sebuah hadis. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ada hadis tu. Artinya, Islam adalah sangat tinggi di atas sekali dan tidak ada satu agama pun yang dapat mengatasinya. Yang ini pun selalu orang baca. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi dan tak ada siapa lebih tinggi daripada Islam. Handphone hang siapa buat? Handphone kamu siapa buat? Kamu kata kamu paling tinggi. Kamu sakit apa? Ubat. Ubat apa makan? Cair darah. Siapa buat? Yang kamu duk telan tiap-tiap hari ubat tu pun Yahudi buat. Sebab tu mereka tak takut dengan kita. Stop ubat saja. Menggelepar kita. Stop ubat kencing manis ya. Buta mata kita. Kita tak pernah tahu pun ubat kencing manis tu apa. Sebab kita diberitahu yang lain bukan ubat, yang kami bagi ni saja ubat. Tu makcik makan pria kata, jangan. Pekat darah tak lagi, jangan. Padahal di sekeliling kita ni ubat belaka. Ubat belaka. Madu tu ubat daripada alam. Pria katak tu ubat daripada alam. Tongkat tu semuanya ubat. Tapi orang faham tongkat Ali tu hanya untuk orang jantan. Kacip Fatimah lah, dia kacip putih. Ni pun penyakit jugalah. Buat kempen pula, jangan makan. Oh ni semua bahaya ni. Hak kami saja. Oh, siapa buat? Hak kami ni siapa buat? Pun tak tahu kandungan dia apa. Yang tukang bagi ubat tu pun tak tahu kandungan dia apa. Hari ini, dia punya orang besar dia hari ini dah mengaku dah. Ubat yang hampa makan tu kami buat. Handphone yang hampa pakai tu, kami buat. Tu macam mana? Kita pula duk bangga hadis. Islam paling tinggi. Ubat pun mereka buat. Senjata pun mereka buat. Tiba-tiba kita kata Islam yang paling tinggi. Sebab apa? Allah bagi dah. Untuk kamu tinggi itu Allah bagi dah. Ada yang Allah bagi minyak. Buatlah kajian macam mana nak buat ubat. Duit dah banyak. Allah bagi biji. Allah bagi emas. Allah bagi arang batu. Emas pula tak jatuh-jatuh harga. Buatlah kajian. Ubat untuk kencing manis, darah tinggi apa. Buatlah. Janganlah bergantung ubat pada negara yang tak Islam. Buatlah. Carilah gula. Gula yang tak merosakkan buah pinggang. Buatlah kajian. Buatlah handphone. Kalau kereta kamu boleh buat, takkan kamu tak boleh buat handphone. Supaya mereka tak boleh detect kita. Sekarang ni pun boleh detect kita. Tiba-tiba kamu kata kamu paling tinggi. Paling tinggi apa? Kamu paling rendah sekarang ni. Orang tak hormat pada kita. Lalu umat menjadi bangga kerana ketinggian agama yang dipeluknya. Padahal dia sendiri tidak memegang teguh apa yang menyebabkan Islam itu tinggi. Orang Jepun kalau turun bah, dia bawa pek plastik. Apa dia buat? Kutip sampah.
Kita pula turun bas, buat keluar daripada poket, kulit koci, kulit kacang, buka brrrr. Tiba-tiba kita kata kita yang paling bagus. Orang kafir pun bela juga anjing. Dia orang bela anjing. Tapi dalam beg, dalam poket dia orang ada beg plastik. Kalau anjing dia orang berak, dia orang kutip. Dia orang kutip, dia orang tak biar tai anjing tu. Di Malaysia ni bela anjing bebas. Tai dia ke apa ke bebas juga. Yang tukang bela tu duduk bawa anjing jalan petang-petang jogging tu. Ada dia bawa beg plastik. Negara lain dia bela anjing. Tapi dia ajar rakyat dia. Anjing hang berak, hang tanggungjawab. Kutip dengan tangan tu. Itu negara mereka. Nak belah-belah. Tapi kamu jangan sampai gigit orang. Jangan sampai berak merata. Kita sekarang ni boleh buat masuk anjing dalam kedai makan. Sama-sama kongsi pula. Jadi kalau nak jadi orang hebat, pegang Islam tu betul-betul. Pegang bersih. Ini pergi jamban lampu tak menyala. Paip air tak ada. Pintu tandas berlubang. Kita duduk je nampak orang. Orang pun nampak kita. Kemudian kita kata Islam yang terbaik. Pergi masjid, bergaduh sama-sama Islam. Pergi surau, bergaduh sama-sama Islam. Duduk di kampung, bergaduh sama-sama Islam. Kemudian kita kata kita adalah orang yang terbaik. Buka saja laman sosial, bergaduh anak dengan mak, orang Islam. Menantu dengan mertua Islam. Anak dengan mak tiri Islam. Jarang kita dengar orang India bergaduh sama-sama mak. Ni kita lah tak tahu nak kata. Apa nak jadi ni? Maka tetaplah Islam itu tinggi sebagai ajaran. Tetapi umatnya menjadi rendah. Kerana apa? Kerana tidak memegang dan mengamalkan ajaran Islam yang tinggi. Tengok tandas pun tahu lah. Tengok tan masjid pun tahu lah. Sebab tu ubahlah perangai kita. Duk di Malaysia ni pakat. Berapa bilion untuk nak buat handphone? Bincang balik. Duk bincang-bincang semua, jom kita buat kilang handphone. Bincang. Bila dah buka kilang handphone, agak-agak apa jadi? Orang Islam juga kata ni tak lama ni. Ni pakai-pakai meletup telinga, pekak terus ni. Ni tak boleh pakai. Orang Islam condemn juga. Nak je nak. Jom kita duduk pakai elok-elok. Saintis Islam. Kita buat ubat cair darah. Yang Islamik punya. Kita pun tak tahu apa kandungan ubat cair darah tu. Bila telan dia jadi cair darah. Apa kandungan dia? Mana kita tahu? Bihun kita tahu. Tepung, garam. Karipap kita tahu. Ubi, kayu, keledek. Kita tahu. Sengkuang. Kita tahu. Ubat cair darah apa benda dia? Tuan-tuan pernah tanya ada farmasis tu. Dengan farmasis pun tak tahu. Saya tukang bagi ubat encik. Saya belajar bagi ubat ya. Berapa gram, berapa miligram. Saya tak tahu kandungan dia. Oh, tentang makanan kamu suruh ambil tahu. Apa yang dalam makanan, minuman. Bukankah ubat juga makanan? Jangan banyak tanya lah encik. Makan sajalah. Makcik tak mau, makcik makan akar kayu je lah. Jangan makan akar kayu, nanti pekat darah. Ni saja ubat. Dah lah tak boleh makan hak lain. Makanan yang ubat yang kita makan tu pula kita tak tahu apa benda hak dia buat. Kalau dia bagi tahu, kita bukan tahu. Dan tak ambil tahu pun. Tulisan halus, nak kata apa ni. Nama pula semua nama orang putih. Bonosek tengah-tengah. Apa benda ni? Telah je lah, mengak telah tuan-tuan. Tapi bila baca Quran makin benak. Ingatan makin kurang. Apa benda lah aku makan ni tak berkat tak mana ni. Cek tengok. Jangan duk bergantung sangat. Kita dah ada duit banyak. Peruntukkan 500 juta buat kajian untuk ubat saja. Mulai tahun 2030 kita tak makan lagi import ubat. Kita sendiri buat. Gunakan alam.
kencing manis, darah tinggi apa. Apa yang disebut oleh orang tua-tua dulu. Apa petua dia, apa pantang dia. Combine dengan ilmu sains. Hasilkan makanan yang baik, ubat yang baik. Oleh sebab itu, ayat ini dapatlah menjadi kaca perbandingan untuk melihat wajah kita sendiri. Apakah kita telah terperosok ke tempat terperosoknya Yahudi dan Nasrani yang mengakui diri mereka tu anak Allah, mengaku kekasih Allah, tapi dalam praktik kehidupan sehari-harian kadang-kadang dah jadi lain, buruk perangainya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Jadi kita jangan jadi macam tu. Nak jadi umat terbaik, amalkan Quran, amalkan hadis, amalkan Islam. Sebab tu kita duduk di barakah ni pelan-pelan lah. Nak jadi umat terbaik. Jangan ada sifat dengki, tuduh menuduh, keji mengeji. Ya. Sebab tu apa yang tuan-tuan buat di sini dan apa yang tuan-tuan berlaku di sini, semua ada CCTV. Ya. Ingat, jangan buat cerita. CCTV semua ada, semua kita rakam. Baik dalam surau ke, yang kita tak bubuh dalam tandas. Dalam dewan ke, semua ada CCTV. Jadi kalau kita jatuh, jangan cakap orang tolak kita. Nah, kalau kita terpijak kain telekung, jangan kita cakap orang tolak kita. CCTV duk rakam. Jadi berhati-hati. Jangan buat cerita. Jangan sampai kita keluarkan CCTV ni. Nah, bila kita keluarkan lagi, diamlah. Jadi berhati-hati. Apa yang kita buat, apa yang kita cakap. Di kita di Al-Barakah ni ada lebih daripada 50 CCTV. Baik dari surau, daripada pondok ke pondok, dalam dewan. Nah, dalam dewan kita pun ada CCTV kita. Kemudian dekat pondok jaga pun ada, dekat ruang parking pun ada. Yang saya tak bubuh tadi, dalam tandas. Yang tu kami tak bubuh. Jadi kalau dalam tandas pun bising juga, saya buh juga dalam tandas tu. Atas kepala pun saya bubuh, dekat lantai pun saya bubuh. Setakat ni saya tak ada keinginan lagi lah untuk bubuh. Baik. InsyaAllah besok kelas kita 8.30 pagi. Saya ulang balik. Besok kelas kita 8.30 pagi insyaAllah. Sebab saya nak pergi awal. Besok saya di Melaka. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.